Nak fakta unik dan menarik, korang perlu tengok sekali seumur hidup. Pernah tengok lembu yang dimandi, disyampu, kemudian dikeringkan? Macam gini, rupa dia terlajak gebu, Mat. Ini lidah burung belatuk yang kuat mematuk tu. Lidah dia sangat panjang sampai melingkari sekeliling tengkorak. Antara fungsi utamanya adalah sebagai penyerap hentakan, shock absorber. Ini pula cara menentu ukur atau calibrate bulu tangkis badminton atau shuttlecock. Bulu tangkis diletakkan di dalam alat pengimbang yang berfungsi seperti mesin pengempar, centrifuge machine, bagi mengukur sudut aerodinamik dan daya emparannya, centrifugal force. Kedudukan bulu pelepah pada shuttlecock kemudian dilaras bagi mendapatkan sudut aerodinamik serta daya emparan yang tepat dan konsisten. Percaya atau tidak, ada ketam yang pakai obor-obor sebagai perisai hidup. Ketam ini akan memegang obor-obor terbalik di atas badannya guna sengat obor-obor untuk halau pemangsa. Kiranya macam baju perisai semula jadi, cuma versi laut. Jangan tertipu dengan rupa comel burung serai bakau atau great tit. Masa musim panas, dia cuma makan serangga dan biji. Tapi bila musim sejuk datang dan makanan hilang, burung ini berubah jadi pemangsa senyap. Ia serang burung lain, pecahkan tengkorak mangsa kecil dan makan bahagian paling berkhasiat iaitu otak. Inilah realiti survival alam liar yang ramai tak pernah dengar. Pernah nampak bumi bernafas dengan gelembung tar likat macam ni? Ini tasik asfalt semula jadi. Bitumen keluar dari bawah tanah. Gelembung itu penuh gas metana dan kadar karbon dioksida. Gelembung ni bahaya jika ada api, tapi ia juga menunjukkan tenaga bumi sedang bergerak di bawah permukaan. Tasik asfalt atau disebut juga pitch lake atau tar pit ialah deposit semula jadi bitumen atau asfalt yang muncul daripada rembesan minyak bawah tanah melalui retakan atau patahan geologi. Terima kasih kerana menonton Nak Fakta.